بدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاحتفت منه بدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. Sementara nak tunggu sahabat-sahabat lain masuk,
Komen sikit. Saya punya suara clear tak? InsyaAllah. Clear tak? Boleh. Boleh mula. Boleh mula. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Boleh mula. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Saya tak masuk lagi. Sebentar ya. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan sesi pertemuan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baik, kita baca doa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkan minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasi dengannya lidah kami, ceriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya yang terpilih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Okey, baik, sebentar ya. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, baik, alhamdulillah saya tengok dah ada lebih kurang 30 orang yang tengah live ni. InsyaAllah mungkin kita boleh sembang-sembang sikit dari mana ataupun mungkin ada yang ikut daripada kelas kita sebabnya yang malam ni kita buka untuk belajar dekat page kita. Sebenarnya kita ada grup pelajar khas, grup pelajar khas. Jadi kita buka ni untuk semua juga boleh mendapat manfaat untuk misi kita mengenal 336 bunyi asas Al-Quran. Mana datang 336 ni? Datangnya daripada 28 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tu alif sampai ya didarabkan dengan 12 bunyi asas. 12 bunyi asas tu apa dia? 12 bunyi asas tu baris atas, bawah, depan, bacaan mat baris atas, bawah, depan, bacaan tanwin 2 atas, 2 bawah, 2 depan, bacaan lin dan juga bacaan tanda mati dan tanda sabdu. Jadi 28 darab 12 kita dapat jumlah 336 bunyi asas Al-Quran. Jadi misi kita sempena PKP ni, duduk rumah, minggu lepas kita dah belajar huruf dal, duduk rumah diam-diam belajar Al-Quran. InsyaAllah huruf dal, ingat lagi huruf dal minggu lepas, jangan sebut macam huruf D. Walaupun dia huruf dal tu berbeza tapi nak dekat macam D. Tapi kalau nak lagi cantik ada lahjah Arab. Ada lahjah Arab. Lidah kita tu kita turunkan sedikit. Turunkan. Jadi huruf dal macam tu sebut. Kalau kita nak sebut. Contoh belakang gigi lah. Contoh gigi kita macam ni. Kita ulang kaji sikit pelajaran yang lepas. Kita dah ajar 3 huruf. Iaitu huruf apa? Huruf sin, jim, dal. Tu 3 huruf tu. Dan malam ni kita belajar menggunakan buku teknik Al-Baghdadi. Buku teknik Al-Baghdadi. Bagi pelajar yang tak pernah dengar lah, bagi pelajar memang yang belajar datang center sempena PKP ni, dia akan belajar secara online. Dan sahabat-sahabat, kawan-kawan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang baru masuk mungkin terkejut sikit, baru nak mengenal. Okey, buku ni, buku teknik Al-Baghdadi ni adalah buku asas. Buku asas ni sama juga kalau kita dulu masa saya belajar guna Muqaddam. Lepas tu Iqra. Lepas tu macam-macam lagi. Macam-macam lagi kaedah. Iaitu kaedah ni cuma satu jambatan cara untuk kita nak menuju supaya boleh hendak membaca Al-Quran. Jadi semua kaedah tu bagus. Maksud Iqra, Muqaddam, kalau pernah dengar kaedah haraki guna gerakan tangan tu kan. Lepas tu macam-macam lagi, termasuk Al-Baghdadi. Okey, semua kaedah tu bagus dan semua kaedah tu nak menuju supaya kita boleh membaca Al-Quran. Jadi cumanya masa zaman Rasulullah dulu, Rasulullah ajar para sahabat, dia tak adalah guna kaedah ni semua. Cuma Rasulullah ajar para sahabat terus bertalaki, musyafahah, dia baca satu-satu macam mana Jibril bacakan pada Rasulullah dan Rasulullah akan sampaikan. Masa itu sahabat yang ingatan dia kuat, dia terus hafal dan ingat. Masa itu sahabat-sahabat yang mungkin ada kurang sikit, dia akan tulis dekat pelepah-pelepah apa semua, balik dia hafal, macam itulah. Tapi zaman kita ni ada satu jabatan untuk supaya kita nak membolehkan membaca Al-Quran, kaedah untuk membaca Al-Quran berbagai-bagai. Macam saya sendiri dulu belajar guna Muqaddam. Mungkin tuan-tuan pun pernah belajar Muqaddam, belajar Iqra, anak-anakan zaman sekarang, ataupun berbagai kaedah lagi. Termasuk yang kita nak belajar malam ni. Okey, baik. Itu sedikit tambahan ni sambil-sambil sahabat-sahabat nak share, boleh sharekan dekat kawan-kawan, sebab misi kita nak mengenal 336 asas bunyi Al-Quran. Asas membaca tu mesti mengenal huruf. Kalau kita dulu nak belajar membaca Rumi,
kita kenal ABC kan. Macam sama juga nak mengenal baca Al-Quran ni kita kenal huruf. Misi kita 336. Okey, baik. Boleh sambil-sambil tu kalau ada nak komen sikit ke, nak tanya ke, nak buat tambahan sikit ke, boleh komen. Okey. Semua clear ya? Clear no? Clear insya-Allah. Siapa yang baru terjumpa ni mohon share ke ataupun komen sikit ke supaya saya boleh dengar. Sebab kalau dalam kelas kita boleh terus kalau pelajar tanya kita terus dengar, tapi kalau dekat dalam live ni saya tak dengar lah, tuan-tuan tak jawab, cuma boleh bagi komen je lah. Okey, baik. Kita ulang kaji sedikit pelajaran yang kita dah belajar, pelajaran 1 iaitu 3 huruf. Huruf dia apa? Sin. Jangan sim. Dia bukan tutup mulut, dia buka mulut. Sin. Okey. Huruf yang kedua jim. Ini baru tutup mulut. Lepas tu huruf yang ketiga adalah lahjah Arab, kita turunkan sikit lidah. Dal. Dal. Macam tu. Okey, boleh. Okey, baris atas sajada. Okey, lagi sekali ikut sama-sama. Sajada. Okey, baik. Cantik. Boleh Okey, boleh insya-Allah. Kalau boleh dapat insya-Allah boleh. Okey, sekarang ni kita masuk pelajaran baru iaitu pelajaran yang kedua. Huruf apa kita nak kenal? Huruf mim. Huruf mim. Okey. Setiap satu huruf kita perlu kenal 3 benda. Setiap satu huruf kena kenal 3 benda. Kena tahu. Kena ambil tahu. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Okey, yang pertama nama dia. Nama dia. Okey, nama dia siapa dia? Tak kenal nama maka tak cinta. Okey, nama dia mim. Mim. Okey, ataupun mim. Macam tu. Mim. Okey, tu nama. Okey, sebutan dia. Sebutan dia menggunakan huruf M. Untuk nak mudah kita faham. Nak beli buku kat mana? Kalau nak beli buku boleh tekan link tu. Nanti insya-Allah esok ataupun lusa kita akan hapuskan. Ada puan seorang tu dia baru beli minggu lepas saya baru hantar tadi. Minta maaf kalau belum sampai lagi, baru hantar pagi tadi. Puan Zaliha. Kalau dia ada dekat dalam ni sekali kita baru hantar. Boleh tekan dekat link tu cakap kata nak beli buku. Nak beli buku pun boleh, tak nak beli buku pun boleh. Yang penting ada ni, ada buku tulis dengan pen. Cukup. Kalau nak beli buku pun boleh, tak nak beli buku pun boleh. Okey. Okey, sebutan dia M. M, mim. Okey, boleh? Okey, maksudnya kena tahu nama, sebutan, lepas tu kena tahu apa dia. Yang ketiga, bentuk. Okey. Okey, bentuk ni dia ada 3, awal, tengah, akhir. Okey, bentuk awal macam mana? Bentuk awal macam ni. Bentuk tengah macam ni. Bentuk akhir macam ni. Apa? Yang tengah. Tengah macam ni. Maksudnya kalau kita gabungkan 3-3 ni, awal, tengah, akhir, dia jadi macam ni lah. Macam tu. So awal, tengah, akhir. Dia ada awal, tengah, akhir. InsyaAllah boleh. Okey, kena ambil tahu 3 benda ni. Maksud nama dia mim. Lepas tu sebutan dia berkaitan dengan huruf M. Ini senang, mim senang. Bentuk dia ada 3. Satu bentuk awal, satu bentuk tengah dan satu bentuk akhir. InsyaAllah dapat salin Okey, bentuk satu dia macam ni. Sebab ada setengah orang dia tak boleh baca Al-Quran sebab apa? Dia tak register. Perkataan register ni kena ni, maksudnya kita kena register, kena simpan dekat minda kita. Macam mana bentuk satu huruf tu. Maksudnya ni bentuk satu, okey. Kadang-kadang anak-anak ataupun kadang-kadang orang dewasa pun, ramai yang saya kenal, dia kata bila huruf satu-satu, okey macam baca Al-Quran. Ba, ba, ta, a, ta, san. Bentuk satu okey. Bila bersambung, dia jadi
KO. Minta maaf gurau-gurau je. Sekarang ni gurau-gurau tak boleh duduk surau. Kena duduk rumah, minta maaf. Okey. Okey. Maksudnya kena kenal bentuk awal, bentuk tengah dan bentuk akhir. Okey, boleh insya-Allah ni dapat salin. Siapa yang dah salin, okey kata okey insya-Allah. Salin dulu. Okey. Nama kena kenal, kena ambil tahu 3 benda. Nama, mim, sebutan dia M. Lepas tu bentuk dia ada 3, satu awal, tengah dan akhir. Okey. Contoh macam perkataan M ni kita sebut makan, mari, mandi, lagi apa? Minum. Macam-macam lah mula dengan M. M tu maksudnya mim. Macam tu. Okey. Boleh dapat. Makhraj dia kalau kita belajar tajwid, dekat mana makhraj dia? Dekat dua bibir ni kita tutup aja. Mim. Macam tu. Mim. Kita tutup aja. Maksudnya bahagian bibir. Bahagian bibir. Kalau belajar makhraj huruf. Okey, baik. Bila dah salin, sekarang ni kita nak mengenal bunyi dia pula. Asas membaca, kalau tak kenal huruf, maka tak boleh membaca. Tapi ada orang tanya saya, Ustaz, saya nak belajar alif bata. Okey, betul belajar alif bata. Maksudnya belajar mengenal. Dia tak kata belajar mengenal huruf tu ikut turutan. Macam contoh anak-anak kita belajar ABC dekat sekolah kan. Harusnya dia tak hafal A, B, C, D, E, F, G ataupun ini kan. Dia mengenal huruf tu, kita dalam buku ni kita buat macam ni. Kita kenal yang huruf mudah. 14 huruf yang mudah dulu. Contoh macam sin, saya, jangan, dalam, mim, makan. Okey, boleh? Okey, sekarang ni kita dah kenal tadi huruf. Sekarang ni kita nak kenal bunyi. Ada orang tanya, makhraj tu apa, Ustaz? Okey, makhraj tu apa? Makhraj tu adalah pintu ataupun tempat keluar. Tempat keluar sesuatu bunyi. Sesuatu bunyi huruf. Contoh macam dekat rumah kita ni, pintu saya ke sini. Kalau pintu saya ke depan tu tingkap, maksudnya saya keluar ikut pintu yang salah, jatuh mati KO. Jadi kena keluar pintu yang betul. Makhraj macam itulah. Maksudnya lebih kurang analogi ni saya bagi contoh macam tu. Makhraj tu adalah tempat keluar sesuatu bunyi huruf. Okey, boleh? Boleh Okey, sama-sama itu nak tanya boleh? Okey, baik. Kita nak mengenal bunyi huruf mim. Sementara tu kita nak main bingo. Ini ilmu baru dapat semalam dengan Ustazah Huda. Dia ajar dekat Kota Damansara. Dia kongsikan. Okey, yang pertama kita nak mengenal bunyi huruf mim yang berbaris atas. Berbaris atas. Okey. Okey, bila huruf mim tadi, huruf mim sama dengan M. Betul Bila kita tambah baris atas, dia ada A dekat belakang. Ma. Okey, sambil sebut, sambil tulis ma. Boleh? Okey. Selalunya kalau siapa ada buku, kena tulis. Sebab kita nak register bunyi mim tu. Kalau dah ingat tak apalah, insya-Allah tak tulis tak apa. Ma. Ma. Buat beberapa huruf supaya kita boleh ingat. Sebab kita nak register. Sekejap saya punya ni hilang pula dia. Tolong buka kan. Okey, boleh? Dah kenal bunyi dia? Ma. Okey, seterusnya kita masuk ke bunyi yang kedua. Bunyi yang kedua. Bunyi yang kedua. Kalau dah tulis. Okey, bunyi yang kedua, huruf mim. Huruf mim sama dengan M. Huruf mim sama dengan M. Tapi bila kita tambah dengan baris bawah, dia akan bunyi I. Jadi baris bawah bunyi dia mi. Petua ni apa tip dia minggu lepas? Siapa ingat? Huruf mim boleh bersambung di awal, tengah, akhir. Ke Ustaz? Ya, betul. Hisham Saleh, betul. Kalau dia boleh sambung dengan huruf selepas tu. Kalau dia boleh bersambung dengan huruf selepas tu. Dengan ra dengan mim dia tak boleh. Alif dengan mim sebelum. Dal pun tak boleh selepas dia. Okey. Okey, petua dia baris atas kita
buka mulut, kita jatuhkan rahang bawah. Contoh, ma, jangan ma. Contoh, kalau kita baca Al-Fatihah, jangan baca Maliki yaumid. Itu besar sangat. Dia macam seolah kita jatuhkan bawah, rahang bawah je. Ma, macam tu ya. Okey, baris bawah, mi kena senyum. Kena senyum. Okey, kita register huruf mim baris bawah dengan kita tulis ulang, sebut ulang. Okey, mi, 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 mi. Okey, tulis ulang, sebut ulang. Kalau boleh buat 25 kali. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita masuk 5 ke kiri, 5 ke bawah. 5 ke kiri, 5 ke bawah. Sambil tulis, sambil sebut. Nanti siapa yang ada dekat dalam grup WhatsApp tu, kalau boleh ambil gambar bukti yang tuan-tuan dan puan-puan buat. InsyaAllah, supaya kita boleh pantau. Mana tahu kadang sebab kita tak boleh tengok kan. Kalau dekat dalam kelas, guru kadang dia berjalan, dia tengok. Betul tak dia tulis kan. Bukan ni ada exam. Dia tak ada exam lah. Jangan risau. Okey, huruf mim, baris bawah, mi. Jadi kena senyum. Jangan me. Bukan me. Dia mi. Okey. Okey, seterusnya kita kenal bunyi baris depan. Baris depan. Baris depan M sama dengan M pula sama dengan mim sama dengan M. Bila berbaris depan, okey, baris depan kita akan tambah bunyi U dekat belakang. Jadi bunyi dia mu. Kena muncungkan mulut. Jangan mo. Bukan mo. Dia mu. Muncungkan mulut. Betul dia baris atas tadi kita buka mulut, rahang bawah tu kita jatuhkan ma. Lepas tu yang baris bawah kita senyum, mi. Baris depan muncung, mu. Okey, sekarang ni kita register dia. Register dengan kita tulis, sambil sebut, ikut saya sama-sama pun tak apa. Mu. Sambil tulis, sambil sebut mu. Okey, sambil tulis, sambil sebut mu. Sambil tulis, sambil sebut. Ini macam bentuk wow kecil sikit. Okey. Sambil tulis, sambil sebut mu. Kita biasakan. Mu. 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 Muncung. Jangan mo. Bukan mo. Dia mu. Okey. Sekarang ni kita dah dapat 3 bunyi. Ikut saya sama-sama. Buka mulut. Yang ni. Buka mulut. Ma. Mi. Senyum. Mu. Kalau terbalikkan. Mu. Mi. Ma. Okey, boleh? Okey, insyaAllah. Okey, alat ketuk ni, alat bantuan belajar. Siapa yang baru masuk ataupun terjumpa live ni, kita akan bagi sekali dengan buku. Apa tujuan ni? Tujuan ni dia nak alat bantuan saja. Alat bantuan untuk bila kita sebut satu huruf, satu bunyi hak ketukan. Contoh ini ada 3 bunyi, 3 huruf, jadi kita akan ketuk 3 kali. Ma, mi, mu. Ingat, baris atas buka mulut, baris bawah senyum, baris depan muncung. Okey. Kalau tuan-tuan yang tak ada kayu ni boleh pensel ni ketuk kat kayu pun tak apa. Ketuk kat kayu, ketuk kat meja. Ma, mi, mu. Kalau kita terbalikkan, mu, mi, ma. Okey, boleh insya-Allah. Okey, seterusnya kita masuk bunyi yang bacaan mat. Bunyi bacaan mat. Okey, bunyi bacaan mat. Okey, tadi mim sama dengan M. Bunyi bacaan mat. Okey, bunyi bacaan mat ni kita kalau bacaan pendek mim baris atas. Kalau bacaan panjang dia akan ada mim dengan alif. Mim dengan alif. Jadi yang kat sini kita akan buat mim dengan alif. Kalau baris atas ma, kan? Tambah lagi satu bunyi kat belakang dia alif. Jadi tambah lagi satu a. Jadi ma. Kita baca panjang. Ma. Jadi kita baca panjang. Ma. Okey, boleh? Dapat? Okey, kita register. Dengan cara kita tulis ulang, sebut ulang. Register kat minda. Ma. 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 Okey, boleh? Tulis ulang, sebut ulang.
Taman Center dah azan start. Nanti kami sambung lagi. Okey, Tata. Okey. Hasilah Hashim. Okey, insyaAllah. Boleh sambung balik. Okey. Okey, alhamdulillah ya watching from the house. Okey. Okey. Okey, baik. Okey, baik. Okey. Okey, sambil tulis sambil sebut Sambil tulis sambil sebut. Kita nak register bunyi mim ni. Ma. Dua harakat ke? Ya, betul. Hazin Izam. Betul. Maksudnya dua harakat. Bukan dua rakaat. Okey, gurau je. Gurau je yang marah. Okey. Ma. Maksudnya dua harakat. Kalau dulu kita kira guna jari. Ma. Ataupun ada guru dia ajar macam ni. Ma. Maksudnya pergerakan lah. Ada pergerakan. Tapi teknik Al-Baghdadi, pergerakan dia menggunakan kayu ni. Kita gerak dua kali, kita akan ketuk dua kali. Ma. Itu tujuan dia. Ma. Okey, boleh? Okey, sekarang ni kita nak register bunyi yang kedua, bacaan mat huruf mim. Huruf mim. Okey. Kena sana sikit. Okey. Huruf mim. Huruf mim. Okey, huruf mim baris bawah. Tadi kita dah belajar bunyi dia mi, kan? Tambah lagi satu huruf ya, akan tambah lagi satu ai. Jadi kita akan baca panjang mi. Okey, boleh bacaan panjang mi. Kalau bacaan pendek tak ada ya, mi. Okey. Jadi kita tulis ulang, sebut ulang. Okey, macam ni. Mi. Okey, tulis 25 kali. Sambil tulis, sambil sebut. Maksudnya dua harakat ke? Betul, dua harakat. Tadi dah jawab dah. Okey. Mi. Ingat betul dia kena senyum. Betul, kena senyum. Mi. Macam tu. Mi. Okey, dekat sini azan. Kita berhenti sekejap. Habis azan dalam 2 minit. Sambil tu tulis dulu. Yang ni 25 kali. Berhenti kejap.
Okey, baik, alhamdulillah. Pengumuman dia suruh, InsyaAllah kita teruskan kita punya kelas ni ya. Dalam 9 suku insyaAllah kita habis ya. Okey. Okey. Okey, baik. Okey, kita berhenti kat sini tadi. Huruf mim baris bawah bunyi dia mi tadi kan. Okey, bacaan panjang tambah dengan ya, kita akan sebut mi. Kena senyum. Mi, kena senyum Okey, macam ni. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan dah tulis 25 kali sambil tulis sambil sebut. Tujuan tu tak apa, kita nak register Mi, dan kita nak kurangkan misi kita supaya dapat ingat dan kenal 336 bunyi asas Al-Quran. Bunyi asas Al-Quran ni ada 336. Datangnya daripada mana? Datang daripada 28 huruf hijaiyah, alif sampai ya. Darab dengan 12 bunyi asas Al-Quran, baris atas, bawah, depan. Kita dapat jumlah 336. Okey, semalam, minggu lepas, kita dah belajar 27 bunyi. 27 bunyi huruf sin, jim, dal. Jadi 27 bunyi itu maksudnya kita dah register dengan kemas. Pastikan kita dah register dengan kemas. Jadi jumlah tinggal 309 bunyi. Jadi misi kita untuk malam ni, kita nak kenal dua huruf. Dua huruf. Mim dan ha. Okey, baik. Boleh, insyaAllah. Kita boleh teruskan lagi. Okey, siapa yang nak beli buku nanti boleh tekan link tu. Ataupun siapa yang nak join kelas dalam grup WhatsApp, boleh tekan link tu juga. Nanti saya punya admin nanti akan bantu. Okey, baik, insyaAllah. Okey, sekarang ni kita nak kenal bunyi mim yang bacaan panjang bunyi mim. Bacaan panjang bunyi mim. Bertemu dengan huruf waw. Baris depan tadi bunyi dia mu. Bukan mo. Bunyi dia mu. Kena muncungkan mulut. Bila ada tambah waw, kita akan tambah lagi satu huruf u kat belakang. Jadi mu. Okey, boleh. Okey, kita masukkan dekat kita punya petak ni. Baris mu. Okey, boleh? Okey. Sekarang ni kita tulis ulang, sebut ulang. Mu. Mu. Sambil tulis sambil sebut. Mu. Sambil tulis sambil sebut. Mu. Sambil tulis sambil sebut. Mu. Betul dia muncungkan mulut. Bacaan panjang ni mu. Okey. Mu. Muncungkan mulut. Okey, sekarang ni kita dah dapat 3 bunyi. Ma, mi, mu. Okey, boleh? Sorry, bukan 3 bunyi. Sebenarnya kita dah dapat 6 bunyi. 6 bunyi. Bacaan pendek tadi beza dia tak ada alif. Ma. Bacaan panjang ma. Bacaan pendek mi. Bacaan panjang mi. Bacaan pendek mu. Bacaan panjang mu. Okey, boleh. Yang ni 2 kali ketuk, ni 1 kali ketuk. Okey, boleh insya-Allah. Okey, saya buat contoh dulu untuk yang ni. Tuan-tuan yang kat rumah ada buku dan kayu ni boleh ikut sama-sama. Yang tak ada buku dan kayu tu boleh pegang pensel ni, ketuk 2 kali macam tu. Okey, insya-Allah. Siapa yang baru masuk, mohon komen, share, like sikit. Okey, mohon share. Okey, macam ni. Kita tengok yang ni. Ma, mi, mu. Okey, boleh dapat insya-Allah. Okey, baik. Habis untuk kita kenal bunyi bacaan panjang. Untuk bunyi bacaan panjang 2 harakat. 2 harakat. Okey, sekarang ni kita masuk bunyi bacaan tanwin, iaitu huruf mim. Huruf mim bunyi bacaan tanwin. Okey, macam ni nak membunyikannya? Okey, boleh. Okey. Kalau huruf mim tadi M. Okey, bila berbaris atas ma, tambah lagi 1 baris, akan tambah n dekat belakang ataupun akan tambah bunyi nun. Jadi kita akan baca man. Kita akan baca man. Okey, kita masukkan dekat dalam kotak kita ni, kotak bingo kita ni.
Man. Okey, boleh? Sambil tulis, sambil sebut. Man. Okey, sambil tulis, sambil sebut. Man. Sambil tulis, sambil sebut. Man. Sambil tulis, sambil sebut. Tujuan dia apa? Kita nak register bunyi tu. Man. Misi kita 336 tu, kita nak kenal semua. Man. 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 Okey, boleh? Okey, sambil tulis, sambil sebut. Okey, dekat sini kita akan ketuk 2 kali sebab ada 2 baris di atas. Contoh dia macam ni. Saya buat tuan-tuan boleh ikut. Man. 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 Okey, boleh. Yang baru masuk mohon share. Mohon share. Okey, habis bunyi tanwin, huruf mim, 2 di atas. Dia akan habis dengan bunyi N dekat belakang. Okey, baik. Sekarang ni kita masuk bunyi tanwin. Tanwin tu apa dia? Tanwin tu baris 2. Tanwin tu baris 2. Maksud baris 2 di atas. Okey. Okey, seterusnya tanwin. Tanwin 2 di bawah. Macam mana bentuk dia? Okey, huruf mim. Okey, huruf mim. Huruf mim. Huruf mim sama dengan M. Bila baris bawah, baris 1, mi. Tambah lagi 1 baris, akan tambah lagi 1 N dekat sekarang ni. Jadi, min. Min. Kena senyum. Min. Jangan men. Kalau men, ejaan dia I. Dia bukan men. Bukan men. Dia min. Okey, boleh? Min. Okey. Okey, sekarang ni kita masukkan dekat dalam kotak ni. Bunyi min. Okey, tanwin 2 di bawah. Min. Okey, sambil tulis, sambil sebut. Kena senyum. Min. Sambil tulis, sambil sebut. Min. Sambil tulis, sambil sebut. Min. Sambil tulis, sambil sebut. Min. Tulis ulang, sebut ulang. Min. Okey, boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Saya buat 5. Tuan-tuan buat 25 ke bawah lagi. Okey, yang ni tanwin 2 di bawah. Maksud 2 kali ketuk. Macam ni Min. 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 Okey, baik. Okey, ada nak tanya ke? Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita masuk ke bunyi yang tanwin yang seterusnya. Bunyi tanwin yang seterusnya. Okey. Mim sama dengan M. Jadi, kalau baris depan, tadi bunyi dia mu. Mu. Tambah lagi 1 baris. Baris depan jadi mun. Bunyi dia mun. Okey, boleh? Okey. Kita masukkan dekat dalam kotak kita ni dengan baris depan. Okey. Mun. Okey. Sambil tulis, sambil sebut. Okey, baris depan. Tanwin 2 di depan. Mun. Okey. Tanwin di depan. Mun. Tanwin di depan. Mun. Okey, tanwin di depan. Mun. Ya, saya betul-betul tulisnya. Nanti kalau Ustazah marah. Mun. Okey. Mun. Okey, boleh? Kalau boleh tulis 25 kali. Sambil tulis, sambil sebut. Tujuan tak apa, untuk kita nak register bunyi mim ni. Okey, siapa yang baru masuk ni mohon like dan share. Kita tak nampak sangat yang tanwin tu. Yang tanwin ni. Ke bawahkan sikit. Okey, ini tanwin ni. Okey, saya bawahkan sikit. Sebab kotak pun kecil. Okey. Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Tak apa. Ini sama je dengan bawah ni. Tanwin 2 di depan. Jadi kita sebut mun. Ni pun kita akan ketuk 2 kali. Kita akan ketuk 2 kali. Mun. Okey. Okey, baca dan ketuk sama-sama. Mun. Mun. Okey, boleh? Okey, sekarang kita dah habis untuk bunyi bacaan tanwin. Okey. Man. Min. Mun. Okey, maksudnya kita akan ketuk 6 kali. Sebab 2 baris di atas, 2 baris di bawah, 2 baris di depan. Okey, untuk saya buat. Man. Min. Mun.
Okey, boleh. Okey, sekarang ni kita dapat 9 bunyi huruf mim. 9 bunyi huruf mim baris atas, bawah, depan. Bacaan mat baris atas, bacaan mat baris bawah, bacaan mat baris depan. Ada permintaan. Berikan salah satu ayat yang ada mim di antara dalam box bingo tu. Bunyikan salah satu ayat. Maksudnya berikan salah satu ayat yang ada mim di antara. Oh, baca semua. Okey, saya bacakan. Nanti sekejap Saya nak terangkan. Okey, Tanwin. Okey, kita bacakan. Saya bacakan semua. Tuan-tuan dan puan-puan ikut Yang penting petua dia baris atas, kita buka mulut, jatuhkan rahang bawah. Contohnya dengan ma. Okey, baris bawah kita senyum, baris depan muncung. Okey Ma, mi, mu, ma, mi, mu, man, min, mun. Okey, boleh? Okey, boleh insya-Allah. Okey, sekarang ni kita baca dan ketuk, kita baca dan ketuk, ikut saya sama-sama. Ma, mi, mu, ma, mi, mu, man, min, mun. Okey, boleh dapat? Okey, tak apa. Tuan-tuan yang tak ada kayu ni boleh guna pensel ketuk dekat sini. Janji ada bunyi. Okey, boleh. Satu huruf, satu bunyi, satu hak ketukan. Okey, sekarang ni kita nak main bingo tu ikut bacaan ke bawah. Okey, boleh. Okey, kita tengok Ma, ma, man, mi, min, mu, mun. Okey, boleh? Okey, sekarang ni kita baca daripada sini ke sini. Okey. Mu, mi, ma, mu, mi, ma, mun, min, man. Okey, boleh dapat? InsyaAllah. Maksudnya kita dah register 9 bunyi huruf mim. Okey, boleh. Sekarang kita masuk ke huruf baru. Tinggal buat lagi dengan latihan tu. Macam mana? Cross ke macam tu. Ustazah ada permintaan nak main bingo Saya ingat ke tepi. Okey, macam ni. Mu, mi, mu, ma, mi, mun, ma, min, man. Yang penting baca perlahan. Baca perlahan itu bagus sebab kita nak menjaga hak setiap bunyi itu. Dan kita nak melatih kita supaya kita baca tu jangan gopoh-gapah. Macam orang kata apa, macam kena kejar dengan orang kan. So kena relax dulu. Kena sabar dulu. Kena banyak-banyak bersabar. Tengah kerja. Macam mana? Macam ni pula. Ustazah ni macam-macam permintaan dia. Okey. Okey, macam ni. Betul. Satu je. Mu, mi, man. Macam ni? Okey. Nanti kena padam balik semua ni. Okey, mula dari sini mula dari sini. Tak payahlah. Dia tengah je dah. Macam ni. Okey. Mu, mi, man. Macam tu. Okey, boleh. Okey, tak pun kita mula dari sini. Mun, mu, min, mu, mi, man, mi, ma. Okey, boleh? InsyaAllah dapat? Okey. Sekarang ni kita masuk ke huruf yang kedua. Huruf yang kedua. Penting buat bingo tu. Yang penting buat bingo ni, nanti buat latihan, itu dipanggil rencaman. Mula-mula buat macam ni, ke bawah. Nak tengok kita register tak? Kita register tak 9 bunyi ni? 9 bunyi ni. Okey, insya-Allah. Okey, sebelum ni kalau katalah kita guna buku Iqra, dia akan fokus pada satu baris saja. Pun bagus juga. Tapi untuk buku Teknik Al-Baghdadi ni, kita terus bagi semua bunyi, iaitu bunyi baris atas, bawah depan, bacaan mat dengan bacaan tanwin. Tapi kita fokus pada satu huruf. Itu keistimewaan buku masing-masing lah. Maksud buku Iqra tu bagus, Mukaddam pun bagus, semua teknik dekat dunia ni bagus. Okey, yang penting dia punya tu matlamat sama, nak menuju supaya boleh membaca Al-Quran. Okey, baik. Okey, sekarang ni saya padam semua balik lah. Okey, baik. Kita nak masuk ke huruf baru.
iaitu huruf yang kedua dalam buku Al-Baghdadi ni. Ada orang tanya kenapa nama Al-Baghdadi Ustaz? Ada juga murid saya tanya kenapa nama Al-Baghdadi. Sebab pengasas buku ni Ustaz Jalaluddin Haji Ahsanuddin, dia belajar di kota Baghdad. Jadi dia belajar bidang Al-Quran. Allah bagi ilham pada beliau mengajar apa semua. Lepas tu dia kata sempena dia belajar di sana, dia letaklah nama Al-Baghdadi. Dan dia insya-Allah doakan supaya dia dapat kembangkan seluruh dunia dan ilmu ni juga sampai balik ke kota Baghdad. Kalau kita tengok Mukaddam sendiri pun pengasas dia daripada sana. Kalau kat rumah siapa ada pengasas, minta maaf. Kat rumah ada Mukaddam tu, nanti buka pengarang dia siapa nama dia. Tak salah saya Abu Mansur Al-Baghdadi. Maksud asal daripada sana. Maksud sebab tu pengasas letak. Tu selingan je lah kan. Kadang ada orang tanya kan, kenapa letak nama Al-Baghdadi ni kan. Okey, dia bukan daripada kota Baghdad. Memang anak jati Malaysia yang buat ni buku ni. Okey, baik. Okey, seterusnya kita masuk huruf H. Huruf H untuk dekat dalam buku ni. Dalam pelajaran yang kedua iaitu huruf H. H. Berapa harga buku ni? Buku ni sekali dengan kayu ni sekejap, saya pun lupa. RM30. Kalau siapa nak beli buku ni saja pun boleh. Kita akan bagi percuma ni. Apa nama ni? Alif Bata. Ada orang cakap, Ustaz saya nak belajar Alif Bata. Kita bekalkan juga sekali Alif Bata. Kita bekalkan sekali Alif Bata tu. Lepas tu kalau nak sekali dengan buku tajwidnya RM20. Saya satu set lah kalau nak beli. Ada yang Sorakak tu dia dah beli. Saya baru post tadi hari ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita belajar sama-sama mengenal huruf dan mengenal bunyi ni. Misi kita 336. Okey, baik. Masuk ke huruf yang kedua iaitu huruf H. Huruf H. Kalau saya gelar ni sebagai H apa? H ketawa. Cik ketawa sikit. Cik tengah ketawa kan. Okey. Okey, bunyi macam itulah. H ataupun hari, harimau atau hai. Ada nak bezakan lagi satu huruf H tu. Ini sebab kita tak masuk lagi, tapi saya terangkan jugalah. Sebab siapa yang baru masuk ni mohon share, iaitu ha yang ni. Dia panggil ha podeh. Banyak makan cili terasa podeh. Bunyi berangin sikit dan kita sempitkan sikit. Apa beza dia? Beza dia yang ni kalau makhraj dia tempat keluar tadi bahagian bawah sekali. Kalau yang ni ha ni kat bahagian tengah. Kalau kita zikirkan Alhamdulillah, aku baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang tu ha yang ni. Bukan yang ha ni. Kalau kita baca ha ni kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maksud dia nanti salah. Sebab tu kita kena kembali kepada basic. Betulkan yang basic, insya-Allah yang lain pun ikut sama betul. Okey, baik. Okey, kita masuk yang huruf H ni. H ketawa ni. H ni ketawa ni senang je. Kena tahu tiga benda. Yang pertama apa dia? Nama dia. Nama dia H. Okey. Ataupun kalau dalam manu tu H. Okey, macam tu je. Okey. Huruf sebutan dia guna huruf H. Guna huruf H. Okey. Okey, bentuk dia. Okey, bentuk dia ada bentuk awal, bentuk tengah dan bentuk akhir. Bentuk awal dan bentuk tengah dan bentuk akhir. Bentuk awal macam mana? Bentuk macam ni. Itu bentuk awal. Lepas tu kalau bentuk tengah macam ni. Bentuk akhir dia macam ni. Macam dekat kalimah Allah tu kan. Ada bentuk akhir macam ni. Ini bentuk awal, tengah, akhir. Ada tiga bentuk lagi kita kena kuasai. Okey, cuba salin dulu. Nama dia Ha. Macam ni. Ha. Okey, sebutan dia menggunakan huruf H. Lepas tu bentuk dia ada tiga. Bentuk awal, tengah dan akhir. Berapa harga buku tu? Sebutan dia macam kalau perkataan H ni hari, harimau,
hai. Kalau hai tu kita menggunakan ha ketawa. Tapi kalau kita panggil hai menggunakan ha pedas tu, bunyi dia pelik tuan-tuan. Bunyi dia pelik sikit, dia akan bunyi hai. Kan? Kalau tiba-tiba lalu orang tegur macam tu kan. Hai, abang nak pergi mana? Kan? Lari kita kan, terkejut kan, tiba-tiba kan. Tapi boleh praktis kalau nak guna ni. Ha ni kan. Hari-hari. Kan? Gurau je. Okey, baik. Okey. Ha. Okey, ada nak tanya ke? Okey, tak ada. Okey, dah tulis? InsyaAllah. Cuba komen sikit. Ke kusyuk sangat tengok ni? Pastikan kat tuan-tuan ada buku tulis. Dengan kalau ada siapa yang dah beli buku ni, boleh pegang dengan buku tulis dengan itulah. InsyaAllah. Okey. Kita akan kalau tengah hari bersama dengan Ustazah Syikin, iklan sekejap. Ustazah Syikin setiap pukul 2 tengah hari baca pelan-pelan, baca slow-slow bersama Ustazah Syikin tengah hari mengaji Al-Quran. Dia dah start daripada muka surat 1 sampai sekarang dia dah muka surat 4. Besok masuk muka surat 5. InsyaAllah kita ataupun tuan-tuan boleh tengok dekat bawah tu. Dekat bawah kita punya page tu. Okey, baik. Ini dah tulisan insyaAllah. Tak ada yang komen ni. Saya pun takut juga ni siapa yang tengok ni. Gurau je gurau. Jangan marah jangan marah. InsyaAllah. Okey. Macam sama juga tadi. Kita buat petak bingo kita tu. Ini inovasi daripada Ustazah Huda. Ustazah Huda ni dia buka kelas dekat Kota Damansara dan juga Kubu Gajah. Saya kata tak cukup besar pula dah. Besar-besar lagi. Okey. Okey. Kan tak ada ruang kan. Okey, boleh. Baik. Okey. Ustazah Huda siapa nak belajar dekat situ boleh. Okey, baik. Sekarang ni tadi huruf ha ketawa. Ha ketawa. Ha ketawa sama dengan H. Ha ketawa sama dengan H. Okey, kita letak dekat sini. Ha ketawa ni. Letak kat sini. Bila berbaris atas. Baris atas, ingat. Baris atas. Huruf H. Baris atas. Gunakan bunyi A. Baris atas gunakan bunyi A. Jadi, ha. Okey. Sambil tulis, sambil sebut. Ha. 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 Ada soalan. Al-Baghdadi ada DJB ke Ustaz? Oh, ada tuan. InsyaAllah. Berapa harga buku? Tadi saya ikut Ustazah baca Al-Quran. Okey, belum naik lagi. Okey, pada DJB ke Ustaz ada insyaAllah. Tapi kalau nak belajar online ni pun boleh juga, tak ada masalah. Nanti habis PKP ni boleh cari Center Al-Baghdadi yang berdekatan dengan tuan-tuan. Belajar apa-apa teknik tu bagus. Matlamatnya sama je untuk nak menuju nak membaca Al-Quran. Yang penting bermula. Ada orang tanya saya, tengah hari tadi ada orang tanya Ustazah, atau tanya soalan ni memang biasa orang tanya. Ustaz, kalau baca merangkak-rangkak ni boleh ke? Boleh tuan-tuan. Baca merangkak-rangkak tu boleh. Maksudnya yang tak baca merangkak tu yang tak boleh. Maksudnya tak mula. Maksudnya orang yang baca merangkak-rangkak tu dia dah bermula. Baguslah. Boleh lah maksudnya. Teruskan. Sebabnya kalau kita tengok bila masa kita lahir tu, kita tak terus berlari dan berjalan kan. Kita buat apa? Kita terbaring dulu. Lepas tu kita belajar balikkan badan. Itu kan proses kan. Proses belajar. Jadi kita nak belajar Al-Quran tu pun kena lalui proses. Yang penting bermula. Lepas tu ada guru. Cik guru. InsyaAllah. Kalau tak nak pergi dekat center-center ataupun malu dekat Masjid Surau, boleh online dekat sini pun boleh juga. Mana-mana. Yang penting bermula dan terus belajar. Okey, insyaAllah kita masuk. Kita masuk seterusnya. Bunyi H. Bunyi H. Bunyi H. Bunyi ha. Bunyi ha. Okey. Ha baris bawah. Ha baris bawah dengan I. He, jangan he. Bukan he. Ingat betul dia. Baris bawah I. Bunyi he. Jangan he. Okey. Yang ni saya tukar je. Tuan-tuan tulis balik. Baris bawah sambil tulis sambil sebut. He. 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 Senyum. He.
Jangan he, bukan he. Ingat, betulnya sebab kita nak register kemas-kemas, biar kita register tu, kita kuatkan kita punya tapak tu dengan bunyi he, jangan he. Okey, seterusnya. Okey, nampaknya masa makin laju. Okey, seterusnya baris depan huruf H. Okey, U. Jadi kita akan letak baris depan dengan bunyi hu. Baris depan dengan bunyi hu. Jadi tuan-tuan boleh tulis balik baris depan. Kita sambil tulis, sambil sebut hu, 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 hu. Muncungkan mulut. Hu, hu, hu. Macam tu. Jangan ho. Bukan ho. Hu. Hu. Okey, baik. Habis untuk bacaan pendek. Sekarang ni kita masuk bacaan panjang. Okey, bacaan panjang. Bunyi ha. Okey, bacaan panjang bunyi ha. Okey, itu bacaan pendek dia sebab satu-satu. Jadi kalau bacaan panjang, dia kena dia kena bersambung dengan huruf alif. Dengan huruf alif. Okey. Ni maksudnya tadi bunyi awalan. Jadi dia bersambung dengan alif. Okey. Huruf H baris atas. Bila ada alif, tambah lagi satu A kat belakang, dia akan bunyi ha. Okey, kita masukkan kotak bingo kita ni. Ha. Okey, sambil tulis, sambil sebut. Kita nak register. Sambil tulis, sambil sebut. Ha. Ha. Sambil tulis, sambil sebut. Ha. Sambil tulis, sambil sebut. Ha. Sambil tulis, sambil sebut. Ha. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita nak register bunyi baris bawah. Okey, bunyi baris bawah bacaan mat. Bunyi baris bawah bacaan mat. Okey. Bunyi baris bawah bacaan mat huruf ha, dia akan bersambung dengan ya. Okey, sama dengan I, tambah lagi satu huruf ya, jadi hi. Okey, kita masukkan dekat dalam kotak bingo kita ni. Hi. Okey, boleh? Okey, sama juga proses dia. Tuan-tuan dan puan-puan, tulis, sambil sebut. Kita nak register. He, kita nak register. He, register bunyi tu. Sorry. He, kena panjang kan? Saya pula sebab tengok masa tu laju sangat. He, macam tu. Sambil tulis, sambil sebut. He. Okey, boleh dapat? Okey, boleh dapat He. InsyaAllah siapa yang baru terjumpa ni, mohon share. Okey, like dan share. Okey, seterusnya kita masuk ke baris depan. Okey, baris depan. Baris depan. Bacaan panjang. Baris depan. Macam ni. Okey. Okey. H. U. Bila baris depan ada tambah waw, tambah lagi satu U. Jadi kita akan baca panjang. Hu. Okey, boleh? Hu. Okey. Hu. Okey, sambil tulis, sambil sebut. Allah, ke bawah pula. Kadang-kadang nak cepat macam ni jadi. Hu. Okey, boleh? Hu. Okey. Hu. Sambil tulis, sambil sebut huruf ha tadi. Ha simpul. Dia panggil. Ada setengah guru dia panggil ha simpul. Pun boleh juga. Hu. Hu. Okey, boleh. Bila baris depan, kita muncungkan. Hu. 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 Okey, boleh dapat insyaAllah. Okey, baik. Seterusnya kita berkenalan dengan bunyi bacaan tanwin. Tanwin 2 di atas, 2 di bawah, 2 depan. Bacaan tanwin tu adalah bunyi N dekat belakang dia ataupun ada bunyi nun dekat belakang dia. Okey, bacaan tanwin ni dia ada huruf ha, lepas tu ada alif. Okey. Huruf ha tambah dengan N dekat belakang dia. Jadi han. Okey. Okey, kita masukkan dekat dalam kotak bingo kita ni. Han. Okey, sambil tulis, sambil sebut.
bunyi bacaan tanwin tu. Han. Okey. Han, sambil tulis sambil sebut. Han. 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 Okey, boleh? Han. 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 Okey, macam tu. Okey, selesai kongsi. Alhamdulillah, terima kasih Faris Diana. Dengung ke Ustaz ujung dia? Ada bunyi dengung. Tapi bunyi dengung ni dia akan berubah selepas dia jumpa dengan apa. Tu nanti masa tajwid. Dia asalnya memang kena dengung. Han, han kena dengung. Tapi nanti bila masuk tajwid dia akan berubah bunyi. Ada yang kena dengung lebih, ada yang dengung kurang. Tapi untuk masa ni sebab dia ada N. N ni memang sifat dia ada bunyi dengung. Okey, betul. Betul tu Tuan. Tuan Hazin Izam. Okey, baik. Terima kasih Syekh. Okey, kita masuk bunyi bacaan tanwin. Tanwin 2 di bawah. Tanwin 2 di bawah. Okey, ini sebab dia bersambung, bentuk dia jadi macam ni tadi. Kita dah belajar kalau bersambung. Okey, sekarang ni bila tanwin 2 di bawah, kita kembali kepada bentuk asal dia yang satu. Okey, H, baris bawah, ha, tambah lagi satu baris jadi silap pula. Okey, baris bawah I. Okey, lepas tu tambah dengan N jadi hin. Hin. Ingat baris bawah kena senyum. Baris bawah kena senyum. Hin. Okey. Okey, bentuk baris bawah. Tanwin 2 di bawah, sambil tulis sambil sebut. Hin, sambil tulis sambil sebut. Hin, sambil tulis sambil sebut. Hin. Hin, sambil tulis sambil sebut. Hin. Okey, boleh? InsyaAllah. Semoga masa-masa ada kena kepahaman bagi Nabi Al-Fatih. InsyaAllah. Alhamdulillah. Faris Diana. Apa ulang 5 kali bukan 3 kali atau 7 kali ke ada apa-apa. Ulang tu kita nak register. Tuan Akmal. Tuan Akmal Jamil ni. Kita nak register. Register untuk supaya kita ingat. Sebab misi kita nak kenal 336 bunyi asas Al-Quran. Jadi setiap bunyi ni ada dekat dalam Al-Quran. Kita bila buka Al-Quran bertemu dengan tu, kita dah tahu. Bila kita dah register, masa kita boleh keluarkan. Masa bentuk dia hin. Contoh macam saya bagi analogi, kalau kita tengok kereta kancil dengan Myvi. Lalu aja tu kancil. Masa kita dah kenal. Tu Myvi. Tu macam itulah analogi dia. Masa kita baca Al-Quran tu, kita ulang tu sebabnya kita nak register tujuan dia. Okey, baik. Okey, ni tanwin 2 di bawah. Okey, tanwin 2 di depan. Tanwin 2 di depan. Okey, tanwin 2 di depan. Tengok tanwin 2 di depan. Okey. Huruf H. Tanwin 2 di depan. Hu. Okey, tambah lagi satu baris jadi hun. Hun. Okey, boleh. Ini saya padam yang baris bawah aja. Tuan-tuan yang ikuti ni boleh tulis lebih pun tak apa, kurang pun boleh. Maksudnya kita tulis lebih tu kita nak register saja tujuannya. Okey, sekarang ni kita bariskan depan. Hun. 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 Okey, supaya kita nak ingat saja. Okey, hun. Okey, boleh. Sekarang ni kita dah dapat 9 bunyi untuk bunyi bacaan asas bunyi bacaan Al-Quran. Baris atas, bawah depan, bacaan panjang dan bacaan tanwin. Sekarang ni kita baca sama-sama yang kita dah tulis dekat dalam kotak ni. Kotak bingo kita. Okey. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Han, hin, hun. Okey, boleh dapat? Okey, siapa yang ada kayu tu boleh pegang kayu, ataupun tak ada kayu boleh pegang pensel, ketuk je dekat sini. Okey. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Han, hin, hun. Okey, boleh dapat? Okey. Habis, selesai untuk bunyi bacaan ni. Sekarang ni kita cuba baca ke bawah.
Maksudnya kita rekkan ke bawah. Ha, ha, han, hi, hin. Ini semua senyum. Ini muncung. Hu, hun. Okey, boleh dapat insya-Allah. Okey, tak ada komen lagi. Okey, so ini kita baca ngundur ke belakang. Macam ni. Hu, hi, ha, hu, hi, ha, hun, hin, han. Okey, boleh. Sekarang ni kita dah kenal dua huruf. Iaitu yang huruf apa yang pertama tadi? Huruf mim dan huruf ha. Ha ketawa. Okey, jumlah tadi 9 bunyi untuk huruf mim dan 9 bunyi huruf ha. Okey, boleh. Maksudnya tadi minggu lepas kita dah belajar 27 bunyi. Sekarang ni jadi kita tolak tolak jumlah tu lah. Tolak jumlah tu misi kita. Okey, baik. Kita belajar dua huruf saja malam ni. Kita jumpa rencaman. Sorry. Okey, sebelum kita nak habiskan ni, proses yang seterusnya kita kena ada rencaman. Rencaman tu kita keluarkan balik bunyi-bunyi tadi tu, apa yang kita dah register tu. Okey. Yang pendek-pendek sikit. Okey, Ustazah dah tulis rupanya. Terima kasih. Saya tinggal copy je. Okey, yang ni kita keluarkan balik, maksudnya kita gabung-gabungkan dia balik untuk jadi sebagai satu ayat. Ini maksud ayat huruf ha dan huruf mim. Maksudnya ayat tu je. Maksudnya bukan perkataan ayat Quran, maksudnya kita gabungkan balik untuk kita nak register, kita nak tengok. Jelas Ustaz boleh tahu nama Ustaz dan telefon Ustaz. Itu boleh PM tepi ya Ustaz Firdaus. Ini Ustaz Firdaus dia ada buka center dekat Sungai Besi. InsyaAllah mudah-mudahan. Dia pun salah seorang tenaga pengajar Al-Baghdadi yang hebat. Okey. Okey, seterusnya. Hu, ma, mu, min, mi, hu, man, mu, hu, run. Orang tak belajar lagi? Oh, saya termasuk dah pula. Tak apalah. Orang nanti kita belajar malam besok. Tapi sebab saya dah masuk kan. Okey, tak apa. Saya tertulis. Okey, kita baca sama-sama. Hu, ma, mu, min. Jangan baca man. Kena senyum. Min, mi. Senyum tak? Mi, hu. Kena muncung. Hu, man, buka mulut. Mu, hu, run. Yang ni semua kena muncung. Okey, boleh insyaAllah. Mudah-mudahan buat nyanyian lagu tu Ustaz. Oh, nyanyian lagu. Nak nyanyian lagu macam mana tu? Okey. Cuba. Selalunya kalau kita nyanyi lagu yang ni. Yang tu. Ma, mi, mu, man, min, mun. Macam tu. Okey, ha pula. Ha, hi, hu, han, hin, hun. Okey, boleh. InsyaAllah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat malam ni, 2 huruf dengan 9 bunyi. 18 bunyi. 18 bunyi. Main cari dalam Al-Quran. Cari dalam Al-Quran? Ustazah ni nak minta macam-macam.
surah yang mudah. Okey, kalau siapa ada dekat depan Al-Quran ataupun ada buku tamhid, boleh buka dekat belakang surah An-Nas. Surah An-Nas, kita tengok apa nama ni? Huruf mim dengan ha. Huruf mim dengan ha, sebab kita nak kenal pasti. Kenal pasti huruf mim dengan ha tu. Okey. Contoh macam ayat yang pertama, ada huruf mim tak? Cuba tengok. Okey, ayat yang kedua. Okey. Boleh. Okey, ayat yang kedua ada. Okey, ayat yang kedua ada tak? Huruf mim. Kan? Okey, huruf mim. Ada kan? Mim baris atas, ma, jangan baca ma ataupun mo. Macam tu, Okey. Mam. Mam. Apa yang mam? Okey. Ma, ma. Maksudnya kita baca mim. Ma, ayat yang kedua tu ma. Ma. Okey, huruf mim. Okey. Pergi dekat ayat yang kedua, ada huruf Kedua. yang ketiga. Yang ketiga ada huruf ha, huruf ha baris bawah, ilahi, ilahi. Ayat yang ketiga tu ha baris bawah hi. Jangan baca he, maksudnya kita dah kemaskan tadi bunyi ha baris bawah hi. Jangan he. Yang baca ilahin nas, ataupun kita nak ajar anak-anak, betulkan sikit bunyi lahjah Arab dia tu. Ilahin hi, Okey. Ayat yang keempat ada huruf mim baris bawah mi. Mi kan, mi syaril waswasil khannas. Okey. Ayat yang tak ada. Ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey, ayat yang kelima ni tak ada huruf yang kita belajar malam ni, tapi ada huruf yang kita belajar minggu lepas, iaitu huruf apa? Huruf sin dan huruf dal. Huruf dal, ingat petua dia, lidah kita ke bawah sedikit, letak dekat gigi atas. Gigi atas. Belakang gigi atas. Macam contoh kita sebut di. Bestnya Kelang Ngaji ni. Alhamdulillah, terima kasih Ahmad Salahuddin. Okey. Huruf sin kan? Huruf sin. Fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey. Huruf sin baris depan, su muncungkan mulut. Okey, boleh. Jangan macam saya faham kadang orang Melayu ni dia baca macam meleweh satu, lepas tu dia malas nak buka mulut. Kalau kita tengok dekat Kori, kalau kita tengok pertandingan tu, Kori tu dia baca macam mana mulut dia, kan? Siap muncung, kejap sengit, kejap ke depan, kejap ke belakang. Tapi kita kena tahulah dekat mana tempatnya. Yang baca maksudnya mulut pun kita tak buka. Kena muncungkan mulut dekat baris depan. Jadi su fi. Okey. Seterusnya ayat yang ke-6, baris bawah huruf mim kan? Mi. Mi kena senyum. Minal jinnati wan nas. Okey, habis sin. Kat ujung tu sin baris bawah si. Okey, baik, alhamdulillah kita dah kenal dua huruf malam ni, huruf mim dan juga huruf ha. Ada nak buat pertanyaan tak? Kita buka pertanyaan sikit. Yang pelajar-pelajar yang saya tengok ada lebih kurang 50 orang. Kalau nak tanyalah yang berkaitan yang kita belajar malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar ni, misi kita untuk kita nak mengenal 336 bunyi asas Al-Quran ni sempena PKP ni, kita perbaiki segala amalan kita. Salah satunya adalah dengan kita perbaiki
amalan membaca Al-Quran kita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti juga guru-guru, ustaz-ustaz yang hebat dekat live mereka. Sekarang ni ramai orang buat live, ustaz-ustaz yang lain pun buat juga. Ilmu-ilmu yang lain ni, inilah masanya untuk kita nak tambah ilmu. Mungkin salah satunya langkah pertama untuk kita nak mulakan perbaiki amalan-amalan kita. Amalan terbaik Ustaz dapat perbaiki sebutan Alhamdulillah Kakak Syiari Boy. Minta kongsi kongsi pada sahabat-sahabat ataupun pada kawan-kawan yang nak. Okey, satu hadis saya nak kongsikan malam ni. Jikalau sesiapa mendapati tidak ada masa untuk mengingatiku dan berdoa kepadaku kerana sibuk dengan Al-Quran, maka aku akan mengurniakan kepadanya perkara yang terbaik yang aku kurniakan kepada orang yang berdoa kepadaku. Ketinggian perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas segala perkataan adalah seumpama ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala ke atas segala makhluk ciptaannya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi dan Baihaqi. Maksudnya ihdinas siratal ladzina, tu pakai ha pedah ke ustaz. Ihdinas. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada Itu soalan. biasa bulat. Ada soalan sekejap okey. Ihdinas. Ih tu kita pakai itu kita guna ha simpul ataupun ha ketawa. Ha ketawa. Dia tanya. Okey. Okey, jap ustazah tunjuk jap. Okey. Kita tunjuk Okey. Okey, baris bawah alif, baris bawah, lepas tu ha mati tu kan. Yang tu. Yuk kita baca yang tu bukan ha podeh. Itu ha ketawa. Ha simpul. Kalau yang ha pedas tu tunjuk dekat atas ustazah. Ha pedas ni. Ha pedas. Tu harga alhamdu. Alhamdu ar-Rahman. Dia macam Ni. tajam sikit. Ar-Rahman. Okey. Boleh insya-Allah. Terima kasih Hazrin Izam sharekan ni kan. Maksud. Tapi kalau baris bawah ingat betul dia kena baca i. Jangan baca okey, boleh. Insya-Allah. Okey, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang terbaik. Berkat kita menuntut ilmu ni, Allah Ta'ala akan hapuskan COVID-19 ni besok. Doa sama-sama insya-Allah sebabnya ada yang share, ada yang doa katakan kita anggap Allah akan angkat besok. Kita hari-hari kena doa macam tu. Hari doa macam tu supaya Allah Taala hapuskan COVID-19 ni. Ujian ni bukan untuk kita seorang saja, untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita doa sama-sama macam dengan ujian ni juga saya dapat juga baca macam orang sharekan tentang cerita-cerita macam mana ada budak tahfiz duduk dekat hospital kan, yang amalan diorang solat sunat, baca Al-Quran tak putus-putus. Masa suasana hospital pun berubah menjadi suasana yang baik. Jadi kita yang dekat rumah ni cuba hidupkan amalan-amalan yang baik. Salah satunya kita hidupkan majlis ilmu. Majlis ilmu tu apa dia? Duduk 2-3 orang, anak-anak semua duduk depan ayah ni, ayah nak ajar baca huruf sin. Itu majlis ilmu lah tu. Malaikat akan turun. Lepas tu hidupkan solat berjemaah setiap kali 5 waktu. Ketua keluarga yang lelaki ajak solat berjemaah. Kalau rumah bujang ajak solat berjemaah. Macam tu kan. Lepas tu hidupkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan asbab kita buat amalan-amalan baik ni, Allah Ta'ala akan angkat dan buangkan COVID-19 tu besok pagi insya-Allah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum soalan. Saya lain daripada pelajaran kemarin. Saya nak tanya mana dapatkan Al-Quran sama seperti yang Ustazah mengajar malam semalam. Baizura Syuib. Malam semalam. Malam semalam ke tengah hari? Al-Quran yang Ustazah ajar? Al-Quran yang saya ajar macam ni ke puan? Okey, Al-Quran ni sekarang ni sebab kalau nak pergi beli dekat petuanya, kalau tuan-tuan nak beli pastikan Al-Quran Karim dan ada cop KDN ni. Nak tahu macam mana cop KDN, kalau boleh dan dalam internet yang ada jual macam dekat Facebook tu kan, dia ada tulis dalam bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu tu kalau boleh elakkan jangan beli. Tengok dekat Al-Fatihah tu dia tak ada baris, dia cuma letak kepala surat. Buat masa ni kalau nak beli, saya rasa dekat Lazada dengan
Shopee ada jual. Tak silap saya lah, sebab saya type buku tajuk pun ada dekat dalam tu jual. Sebab sekarang ni macam-macam ada jualan. Maksudnya kalau dekat kedai buku MPH ada. MPH ada. Lepas tu Popular. MPH confirm memang Confirm KDN. Tapi kalau dekat dalam internet selain daripada Lazada tu, saya rasa kena hati-hati. Takut dia tak ada cap KDN ni. Dia adalah Al-Quran cetakan Indonesia. Maksudnya kalau boleh elakkan lah, sebab memang kerajaan kita pun dah keluarkan mengata Al-Quran tu dia bukan salah, dia dari segi penulisan tu dia tak sama dengan apa yang kita amalkan selalu dekat Malaysia. Okey, boleh. Okay, baik, itu saja. Kita tangguhkan perjumpaan kita. Saya doakan tuan-tuan semua sihat-sihat selalu, dan juga dengan usaha yang sedikit ni kita teruskan amalan kita. Kita baca doa tilawah, lepas tu kita tangguhkan. Ada nak tanya ke apa lain? Mohon sebelum keluar mohon share mohon share. Terima kasih juga kalau ada salah dan silap tu saya mohon ampun dan maaf daripada kekurangan saya sendiri. Okey, kita baca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bacalah Al-Quran di mana saja.